Ini Myvi Gen 3, konsep dia memang jahat geng. Korang nak tahu dia sebabkan apa? First kali Zee boleh tengok adalah dia dah buat dah enjin buat bolt on turbo. Zee try tengok juga Bluetooth ke, sebab ada dua Myvi dia memang Bluetooth lah. Tapi bila tengok-tengok memang ada turbo dekat dalam ni, sebab Zee pun tak boleh buka lah bonnet dia sebab tak ada owner. Dan dekat atas ni korang tengok dia buat exhaust terus dekat atas ni geng. Terus daripada hood ni pun dia dah custom dah, memang lain design dia. Yang paling best Zee tengok adalah dia punya white body. White body dia totally custom, memang tak ada dalam market mana-mana. Tengok dia dah tanam terus dekat body. Memang owner cakap buat benda ni tak ada patah balik. So dekat rim ni pun dia dah set up memang cantik-cantik dengan white body dia. Dan dekat belakang ni kita tengok ni pun sama, dia dah tanam dah dengan body untuk white body dia. Dahsyat geng. Dengan ini pula dia buat chamber geng. Ya Allah, betul-betul kental lah benda ni. Korang tengok pula dekat belakang, ini dia buat GT wing. Tapi GT wing dia besar. Lepas tu dia buat tapak dekat bawah, lebih kurang macam crane tu. Dekat sini dia ada support dia lah. Kalau tak nanti benda ni boleh jatuh. So inilah besar gedabak geng dia punya spoiler dia. Dia kena dia punya lebar tu sama dengan white body kat sini. Lepas tu bawah diffuser pun dia dah custom geng, bagi keluar sikit. Dan digandingkan pula kan dengan warna hijau satin ni kan. Memang cantik geng.